Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya nak buat unboxing dan review ringkas satu wireless microphone yang ramai content creator guna sekarang, iaitu HoloLens Mark M2. Kalau korang selalu buat video vlog, video review, interview ataupun content menggunakan smartphone, mungkin mikrofon ini boleh jadi salah satu pilihan yang menarik. Okey, sebelum itu, kalau korang nak tahu, mikrofon yang saya pakai sekarang ni adalah daripada Amgras ni. Tapi mikrofon ni dia punya casing dah tercabut. Tak boleh nak pasang balik dah. Tapi kualiti dia okey lagi. Jadi dalam video kali ini saya akan tengok apa yang ada dalam kotak, cuba test kualiti audio dia dan adakah ia berbaloi untuk dibeli ataupun tidak. Jom kita tengok. Pada bahagian depan kotak ni kita boleh nampak reka bentuk mikrofon dan charging case dia. Okey, kalau korang tengok kat belakang ni, antara ciri yang ditulis pada kotak ialah rakaman audio 48 kHz 24 bit. Lepas tu ada teknologi Advanced eNAC untuk kurangkan bunyi bising dan bateri tahan sehingga 40 jam bersama charging case. Okay, buka plastik. Okay, jom kita buka kotak ni. Kita buka kotak satu persatu. Dalam kotak ni korang akan dapat satu macam manual book. Dalam kotak ni kita akan dapat tengok charging case. Okey, ini charging case dia. Okey, ini dia punya receiver. Ya, korang akan dapat dua, satu yang jenis Type C dan satu lagi yang Lightning port. Lepas tu kat dalam kotak ni korang akan dapat punch bag. Okey, dalam ni ada USB cable Type C. Ni apa ni? Audio jack ke apa? Okey, yang ni apa Kita buka jap. Oh, yang ni mungkin untuk wind reduce ni, untuk letak dekat mic. Dan kita ada, yang ni mungkin kita boleh letak mic, ada magnetic, kita boleh letak mic kat sini. Okey, macam korang boleh tengok, inilah dia punya dalam. Ini dia punya mikrofon. Kecil bulat je. Perkara yang saya suka yang pertama adalah saiz dia. Saiz dia yang sangat kecil dan ringan. Korang boleh gantung kat sini. Nampak ni mic dia. Kalau dipasang pada baju memang tak nampak terlalu besar macam setengah wireless microphone yang lain. Lepas tu charging case dia ni agak nampak kompak, senang nak simpan dalam poket atau beg. Okey, sekarang ni jom kita test audio daripada mikrofon ni. Okey, sekarang ni saya akan cabut mic saya yang lama ni dan tukar ke mikrofon HoloLens ni. Okey, audio yang korang dengar sekarang ni adalah daripada telefon tanpa mic, sebarang mic apa-apa. Okey, sekarang saya nak tukar kepada HoloLens Mark M2. Dan sekarang audio yang korang dengar adalah menggunakan HoloLens Mark M2. Cuba korang komen dekat bawah mana satu yang lebih jelas, sedap dan didengar. Okey, sekarang ni saya akan cuba fungsi eNAC. Di kawasan ni ada bunyi angin atau bunyi persekitaran atau bunyi yang korang dengar ni memang sangat bising. Okey, macam mana kualiti noise cancellation dia? Yang ni adalah mode noise cancellation. Yang ni yang biasa. Yang ni mode noise cancellation. Bagaimana korang dengar dia? Hasil dia kedap tak? Jadi, saya nak cerita pasal kelebihan mikrofon ni. Selepas mencuba mikrofon ni, antara perkara yang saya suka ialah dia punya saiz yang sangat kecil dan ringan. Saiz yang kecil dan ringan, mudah digunakan, terus plug dan play je. Lepas tu kualiti audio dia sangat jelas, bateri tahan lama, sesuai untuk vlog, review produk dan konten harian korang. Pasal kekurangan dia pula, dia ada banyak kekurangan yang penting tapi boleh dipertimbangkan. Dia punya harga agak tinggi sesetengah pengguna sebab prestasi noise cancellation dia bergantung kepada keadaan persekitaran jugalah, tempat yang korang guna tu. Jadi secara keseluruhan, HoloLens Mark M2 ni memberikan pengalaman yang sangat baik untuk rakaman video harian korang. Korang seorang content creator yang mahukan mikrofon yang kecil, mudah digunakan, mempunyai kualiti audio yang baik, saya rasa mikrofon ni memang patut dipertimbangkan. Jadi apa pendapat korang tentang HoloLens Mark M2 ni? Tinggalkan komen kat bawah. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video pada masa akan datang. Saya daripada channel Amir Din, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum, bye.